Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barrul jawadul karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua dan salam ma'al hijrah tahun 1447. Saya nama diberi Abdul Rahman. Saya berasal dari Kuantan Pahang. Saya ahli jawatankuasa Western Australia Malay Medical Association, dan saya ditugaskan menjadi MC malam ni. Selalunya saya bekerja di Perth Children's Hospital di unit kecemasan. Kita bermula dengan we pay our respects to the traditional owners of the land. So we will do an acknowledgement of country. We at WAMA acknowledge the Wajak and Binjarat people of the Noongar Nation as the traditional custodian of the land, sea and water on which we work and live. We pay our respects to the elders, past, present and emerging. Orang Melayu, saya akan cuba bagi dua buah pantun. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Bunga mawar indah berseri, harum baunya menusuk kalbu. Mohon rahmat dari ilahi agar majlis mendapat restu. Yang diraikan tokoh ilmiah tetamu istimewa kita dari Malaysia, Al-Fadil Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, isterinya Dr. Shirin dan familinya yang berada di belakang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami juga berbesar hati kerana atas kesudian kehadiran daripada Consulate General of Malaysia di Perth. Saya ingin memperkenalkan yang berusaha Puan Eliza sebagai Consulate General di Perth dan suaminya Encik Wan, Encik Azmir sebagai Vice Consulate General di Perth dan isterinya Puan Suliza. Sebelum kami mula, saya ingin memberi pat on the back kepada mereka yang bekerja keras bertungkus lumus untuk kita berjumpa malam ni. Pertamanya AJK daripada WAMA yang mana kalau takkan mereka memberi masa, kita mungkin tak dapat menjayakan program kita malam ni. Ustaz Azizi, Dr. Safia dan kru daripada Kaswa House, Dr. Syed Muhammad bin Yahya dan kru daripada Manawa, Majlis Nabi Ar-Rahmah WA dan DJ Wan dan gang daripada Radio Melayu Perth. Terima kasih. Masya Allah, malam ni kami mula-mula ingatkan mendapatnya 50 orangnya datang, tapi Masya Allah daripada malam-malam sejuk, bulan musim sejuk ni, daripada duduk dalam selimut depan TV, anda semua dapat hadir untuk malam ni. InsyaAllah malam ni kita dapat pengisian yang baik untuk diri kita dan juga untuk jiwa kita, insyaAllah. Sebelum kita mulakan majlis, saya ingin memperkenalkan dan membaca sedikit biografi tokoh ilmiah kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau kelahiran dari Kemaman, Terengganu. Dibesarkan dan bersekolah di sana dan habiskan sekolah talian sanawi di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran sarjana muda syariah di Universiti Islam Madinah Munawwarah. Kemudiannya dia melanjutkan pelajaran ke Kota Damsyik.
dalam tahap sarjana dan dia beroleh Doktor Falsafah daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 2004 dalam bidang takhasusnya ialah fatwa. Selain daripada belajar di universiti, dia juga banyak bertelaki, yang maksudnya berjumpa, menuntut ilmu di depan masyayikh yang besar di serata dunia. Mereka termasuklah Syekh Muhammad Ali Al-Thani, Syekh Rushdi bin Salim Qalam, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, Syekh Sadiq Habanaka, Syekh Al-Muhaddith Abdul Qadir Al-Arnud, and Syekh Professor Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur, dan juga Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani. Ini bukanlah list yang ini ramai lagi yang Datuk Dr. Zul belajar telaki dengan. Dakwah Dr. Zul bukan sahaja dari segi lisan, dan juga dia juga menulis banyak buku dari banyak genre dalam pengajian Islam, dan setakat ni lebih daripada 300, mungkin dah lebih daripada 300 buku yang ada dalam pasaran dalam macam-macam genre. Antara peranan dan jawatan utama yang dipegang oleh Datuk Dr. Zul yang mungkin hadirin hadirat semua tahu ialah Mufti Wilayah Persekutuan dari tahun 2014 hingga 2020, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tahun 2020 hingga 2021, mantan ahli Majlis Ulama Muslimin Sedunia yang berpengkalan di Abu Dhabi, dan ahli tetap Assembly of Muslim Jurists of America. Masya Allah, saya rasa amat bangga, amat kagum dengan pencapaian dan kontribusi Datuk Dr. Zul. Rasa terkerdil sangat kita duduk di sini, memperkenalkan tokoh ilmiah macam berkaliber macam Datuk Dr. Zul. Sedikit dari macam mana atur cara malam ni, kita akan undang Datuk Dr. Zul untuk bagi keynote address sebentar lagi. Sebelum dua hari lepas, kami telah menghantar kepada semua email yang mananya ada QR code. Kalau sekiranya ada soalan yang nak dikemukakan kepada Datuk Dr. Zul, kita boleh bagi link tu boleh digunakan sampai sekarang, dan kalau sekiranya ada masa lagi, kita boleh juga tanya secara direct. Alright. Moderator kita malam ini ialah yang bukan calon-calon orangnya, ialah Dr. Syed Muhammad bin Yahya. Dia adalah Presiden Persatuan Manawa dan juga Sekretari untuk persatuan kami, WAMA, dan juga dia seorang doktor anestetik di Perth. Tanpa panjang lebar saya berceloteh di depan ni, saya dengan segala hormatnya dan rasa rendah diri menjemput Al-Fadil Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk ke depan untuk menyampaikan your keynote address. Terima kasih. Panjang sangat celoteh. Terus insyaAllah ya. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, iaitu sahabat saya Dr. Abdul Rahman, dan tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah kita akan dengan segala hormat dan ta'zim kita serahkan mikrofon ini kepada Al-Fadil Fadilatul Syekh Dr. Tuan Guru Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, insyaAllah untuk memberikan keynote address, dan topiknya adalah maqasidus syari'iyah dalam fiqh perubatan. Dengan segala hormatnya, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi saudara moderator Dr. Syed Muhammad, yang saya amat hormati Dr. Abdul Rahman, seterusnya tak lupa konsel di sini, suaminya dan juga staf, tak lupa kaki tangan khususnya jawatankuasa kepada Western Australia Malay Medical Association dan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan, pakar, doktor, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah dalam pusing yang pertama ni, sebelum saya buka soal jawab, saya akan sebut beberapa noktah-noktah ringkas, lebih kurang setengah jam. Pertama sekali, saya rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dapat bersama dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Walaupun kita diaspora yang jauh, tapi hubungan sewajarnya kita eratkan. Dan ini satu kekuatan yang baik. Bila mana kita boleh tahqiqkan hal ini, sebenarnya itu adalah tanda dan lambang yang baik, insya-Allah. Saya suka tengok kebersamaan, kesatuan, kefahaman yang baik dalam menghidupkan sesama kita ini, utamanya sesama Islam lah, satu rumpun, insya-Allah. Keduanya, saya juga nak ucapkan selamat Tahun Baru Hijrah yang baru kita raikan pada hari ini, 1447 Hijrah. Moga-moga sinar 1447 membawa kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ketiganya, saya mulakan dengan menyatakan bahawa isu perubatan ini adalah satu isu yang cukup penting dalam kehidupan orang Islam, bahkan sejagat manusia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan dalam salah satu sumber menyebut bahawa umat Islam pada peringkat awal amat cakna dan prihatin kepada perubatan. Tapi malangnya, selepas daripada itu mereka mula kendur dan mula melemah. Akhirnya dikuasai oleh golongan Nasara. Maka jadilah umat Islam melukuk di tepi gantang. Artinya kita telah pincang dalam kehidupan. Kerana itu disebut oleh beliau dan juga oleh Ibn Qayyim rahimahumullah, al-ilmu ilmani, ilmu al-abdan wa ilmu al-adiyam. Ilmu ni ada dua jenis. Satu ilmu yang terkait dengan agama, satu lagi ilmu yang terkait dengan tubuh badan. Kedua-duanya penting dan seiring. Tapi malangnya, apabila kita melupakan, maka kita jatuh. Sedangkan zaman dulu orang Islam terkenal dengan kekuatan dari segi kehebatan ilmu. Mungkin tuan-tuan akan terkejut bila saya katakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pakar perubatan. Bahkan boleh buat ubat. Mengikut anak saudaranya Urwah ibn Az-Zubair atau Hisham ibn Urwah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhum, dia merasa kagum dengan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin yang tahu banyak perubatan. Lalu ditanya kenapa, katanya masa Nabi sakit, maka ramai orang mari bertemu di kalangan sahabat-sahabat jauh mari, dan mereka bagi tahu kalau boleh guna penawar ni, kalau boleh guna ubat ni. Jadi Aisyah dengar, dia buat, dia praktis, dia buat. Itu sebahagian daripada ini. Dan dikatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi ni ada yang pakar, yang disebut dalam riwayat yang masyhur bila Sa'd ibn Abi Waqqas sakit, terutamanya ketika mana di ujung usia Nabi. Nabi wakilkan seorang yang terkenal dengan pakar perubatan, yang mengambil banyak ilmu daripada perubatan Parsi lama,
dan juga daripada sebahagian Rom. Akhirnya diolah, dan dia juga yang menemukan ubat berkenaan dengan masalah yang terkait dengan racun. Ketika mana dia makan bersama dengan Abu Bakar, dan dia kata, ya Khalifah Rasulullah, makanan ni beracun, aku dan kamu akan mati pada hari yang sama. Dan benar, pada 13 Hijrah Abu Bakar wafat, dan dia pun meninggal dunia pada hari yang sama kerana masalah ini. Hebatnya orang zaman dulu, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikut riwayat tahun 199 Hijrah, beliau telah pergi ke Mesir, duduk di Mesir. Dan Imam Syafi'i ini dia ada satu penyakit yang suka, namanya penyakit buasi. Buasi ataupun basurah, bawasi ini daripada kata kalimah bahasa Arab. Ada beberapa nama orang Melayu guna dalam bahasa Arab dan dia tak pindah pun makna. Contohnya penyakit ta'un. Ta'un tu bahasa Arab. Jadi bawasi pun sama. Dan dia juga orang Melayu guna kalimah angin ahmar. Itu orang panggil mati sebelah tubuh ataupun paralyzed dan cacat macam itu. Itu pun sebahagian daripada makna bahasa Arab. Dikatakan bila Imam Syafi'i berada di Mesir, ramai pakar-pakar perubatan di Mesir bincang dengan Imam Syafi'i berkenaan ubatan, dan Imam Syafi'i beri jawapan dan mereka kagum dan mereka merujuk. Hal ini tersebut dalam sebuah buku yang bertajuk Ahkam Dirahah Tibbiyah oleh guru kami Allamah Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti hafizahullah taala. Baik, poin yang kedua, saya nak nyatakan bahawa perubatan ini dia ada kelebihan-kelebihan sejak zaman dulu. Ada orang yang dia boleh menekuni ilmu dan memahami di luar kotak pemikiran kita. Seorang tokoh bernama Usamah ibn Munqidh dalam bukunya yang masyhur bertajuk Kitabul I'tibar, hidup sekitar zaman 400 Hijrah menuju ke 500 Hijrah lebih. Itu zaman kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah bermula 132 Hijrah, berakhir 656 Hijrah. Tempoh tersebut, Usamah ibn Munqidh menceritakan banyak kisah-kisah yang pelik. Saya hanya nukilkan satu kisah sahaja. Tapi doktor jangan buat, dengar je. Ceritanya, katanya ada seorang lelaki sakit. Sakit dia sakit pelik. Sakitnya di mana dia daripada boleh bercakap sampai tak boleh bercakap. Cakap akhirnya slow suara tak boleh cakap. Jadi mana-mana doktor dia nak diagnosis, dia nak tu dia kena baca history dulu. Itu menjadi biasalah. Hak jenis tengok tahu lalu tu luar biasa. Itu Rasulullah mungkin lah. Tapi orang lain. Jadi dia pun tanya, dia kerja apa? Kawan ni pun kata kerjanya adalah tukang proses gandum. Tapi gandum semua sekali. Dia tengok. Dia kata tak apa. Esok ataupun 2 hari akan datang ke apa ke, awak mari. Orang ni bukan orang Islam, Kristian, Nasara. Dia kata mari bawa sebotol besar cuka. Bawa sebotol besar cuka. Kawan ni pun bawa lah sebotol besar cuka. Dia pun tengok kawan ni pagi tu apa ni. Dia kata kamu minum cuka ini sampai habis. Mana ada orang minum cuka sebotol. Biasanya sudu 2 sudu je. Dia minum habis. Bila sudah minum tu tuan-tuan tahu, selepas berapa perut ni jadi bergelora macam mana, jadi mutah. Mutah ni kata orang, kalau orang kata habis keluar daripada isi perut tu, keluar sampai kuning mutah tu. Sudah keluar tu lega, boleh cakap balik ada. Pasal orang pun terkejut. Orang kata kenapa jadi macam ni? Dia kata orang lain jangan buat kalau tak tahu. Saya buat macam ni sebab saya berpandangan orang ni dia kerja sebagai penapih ataupun pembersih. Dia punya gandum tu dia duduk tapi, maka hama-hama abuk tu masuk
dan akhirnya telah menghalang suara peti suara. Jadi bila dia minum cuka sebanyaknya, cuka itu melokah balik, bahasa orang putih apa benda. Apa yang ada pada peti suara tu keluar habis, jadi bersih. Dengan sebab itu dia boleh bercakap balik. Tapi kamu jangan buat, kalau mati susah aku. Dia kata jangan buat. Yang ini orang yang pakar betul-betul. Dia ada tahu cara ni. Poin yang saya nak sebut, kisah-kisah macam ni banyak. Ada 2-3 kisah lagi tapi saya tak nak sebut sebab masa tak sempat untuk saya olah macam itu. Poin yang ketiga, saya nak nyatakan bahawa dalam perubatan ini kita kena tahu dalam maqasid syariah. Kita nak bahawa hifzu al-jasad, jisim ini, jaga tubuh badan ini adalah yang disebut sebagai hifzun nafs. Kedudukannya adalah nombor 2 selepas daripada hifzu ad-din, iaitu jaga agama. Tetapi bila berlaku COVID-19 baru-baru ni, saya dapati para ulama berbincang panjang dalam isu ni. Akhirnya mereka menyatakan walaupun hifzuddin adalah nombor 1, jaga agama itu nombor 1, memelihara agama, tetapi tukang pelihara agama itu siapa? Manusia. Jadi bila manusia yang jaga agama, maka jaga manusia ni juga seolah-olah merupakan satu hal yang penting kerana dia ditaklifkan, mukallaf untuk jaga agama. Jadi di situ timbulnya jaga agama. Kerana itu dalam agama kadang-kadang kita tengok banyak nas yang menunjukkan bila mana bertembung antara manusia dengan agama, boleh agama itu ni dalam ruangan tertentu terhad didahulukan jaga manusia. Dalilnya Ammar ibn Yasir, seorang sahabat Nabi, sekeluarganya itu suami Ammar dia tu Sumayyah mati syahid pertama, abahnya Yasir mati syahid. Dan Nabi kata sabran ada Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Nasir, janji keluarga Ammar, keluarga Yasir, kerana janji Tuhan kepada kamu syurga. Mati dua-dua. Anaknya Ammar dalam keadaan tertekan kerana seksaan dahsyat. Lalu dia terpaksa melafazkan dengan lafaz kufur. Lalu dia rasa susah hati, akhirnya dia lepaskan. Dia pergi bertemu Nabi dan berkata, ya Rasulullah, macam mana saya? Lalu turun ayat Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan apabila dipaksa. Paksa ni ada 2, paksa yang melampau sampai nyawa. Janganlah paksa, kalau tak saya jentik tangan sikit. Dia paksa yang menyebabkan dia panggil ikrah mulji, berat benar, teruk. Maka kecuali hatinya masih lagi tetap nak beriman, cuma mulut terlafaz, maka tak dikira dia tetap sebagai beriman kepada Allah. Itu hilah ataupun dia panggil rukhsah, dan dia tinggalkan azimah. Jadi di sini kita faham bahawa jaga kesihatan ni penting. Jaga kesihatan dan jaga jiwa ni penting. Kerana itu timbulnya pandangan tentang tib ni penting bagi orang Islam. Bahkan ini yang ditekuni oleh zaman-zaman kegemilangan Islam. Kita baca Ibn Nafis, kita baca Al-Bayruni yang disebut sebagai Abu Raihan Al-Bayruni, kita baca Ibn Sina. Bahkan kita baca ramai tokoh, terutamanya di kawasan Mawara An-Nahar. Siapa pernah pergi, iaitu kawasan yang dipanggil Tang-Tang tu, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, kecuali Kelantan je lah, bukan. Yang itu semua tu kita tengok tokoh-tokoh. Saya pergi ke Khawa pada tahun lepas. Khawa ataupun orang panggil sebagai Khua, bahasa dia iaitu Khawarizmi. Kawasan tu memang suhu, termasuk Ibn Sina, termasuk Bayruni, termasuk beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kalau Ibn Nafis, Ruknuddin itu berada di Syam, Syria. Baik.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mereka ni dia bukan semata-mata merawat orang sakit, tapi mereka menemukan pelbagai disiplin ilmu dan mereka cipta serta menemukan bentuk rawatan. Oh, luar biasa kita tengok. Praktikal dan begitu cubaan-cubaannya bersifat menjadi. Kemenjadiannya berdasarkan testimoni adalah luar biasa. Antara kaedah yang digunakan namanya kuranting, Al-Hajarus Sihhi, dan ini didapati benar. Banyak berlaku. Bahkan mereka ini menemukan, Ibn Sina ni tuan-tuan, mengikut ceritanya, dia pernah satu ketika dia rawat seorang raja ataupun anak raja sakit zamannya. Bila sembuh, raja tu tanya dia, awak nak apa? Saya kalau sebut macam tu sedap lah. Nak melancong ke, nak beli kereta ke, nak rumah ke. Tapi Ibn Sina jawab, wahai tuanku, kami dapati tuanku mempunyai perpustakaan khas, library khas. Dalam library itu terdapat buku-buku yang cukup bernilai yang tak diwujudkan di mana-mana tempat, tak ada yang istimewa. Saya izinkan saya masuk, saya nak baca. Dia baca dalam bentuk menemukan kaedah dan teori. Maka dia baca. Akhirnya dia boleh buat kaedah-kaedah perubatan sampai hampir 8 kurung. Pendapat dia diterima di barat. Inilah hebatnya tokoh-tokoh Islam. Alhamdulillah, saya seronok bila tengok pakar-pakar yang ramai di sini. Poin yang terakhir sebelum saya hentikan untuk kita bincang soalan ni, saya katakan begini tuan-tuan. Dalam perubatan ini sebenarnya kita boleh bagi dalam 3 perkara. Perkara yang pertama yang terkait dengan yang kita panggil sebagai etika pakar doktor. Dia kena ada etik. Nombor 1. Nombor 2 yang terkait dengan ubat-ubatan, ramuannya, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pesakit. Biasa 3 unsur ni lah yang pentingnya, pesakit. Dan ketiga-tiga ini dibahaskan dan dibincangkan. Sama ada dari segi etiknya. Sekarang ni kita tengok zaman moden ni masalah big data. Pencerobohan biasa boleh tahu sakit apa gini, Google tahu apa, nak scrub ke apa boleh semua, tak masalah. Jadi ini pun satu hal yang tak baik sebenarnya. Sebab itu privacy tuan-tuan. Tapi kadang-kadang begitu mudah untuk dicapai, terutamanya zaman AI sekarang. Zaman bagaimana data tidak lagi dihormati, hak privacy. Yang ini penting kita kena tengok. Etik-etik terlalu banyak yang perlu seorang pakar, seorang perubatan, pakar doktor untuk jaga. Saya ingat ada satu artikel ataupun satu akta khas berkenaan dengan ini dibahaskan, dan dari sudut Islamnya satu persatu pun ada dibahaskan. Poin kedua yang mungkin kita boleh bincanglah selepas ni, iaitu perubatan. Alat-alat ubatan, alat-alat ataupun obat-obat ini kita ada disiplin yang khusus, iaitu yang pertama, umum Nabi SAW bersabda, innallaha lam yunzil da illa anzalahu dawa. Allah tidak turunkan penyakit melainkan Allah sertakan dengan obat. Bila muafakat antara obat itu, berbetulan antara obat dengan sakit, dengan izin Allah sembuh. Cuma kita kena ingat, walaupun begitu dalam obat-obatan, Nabi ditanya tentang arak. Macam mana boleh tak nak berubat menggunakan arak? Nabi kata tak boleh. Allah tak jadi ubat dalam perkara yang haram. Ada seorang pengamal perubatan zaman Nabi bernama Osman. Osman ni ramai nama. Osman bin Affan, ini sahabat yang juga khalifah.
Uthman bin Maz'un, seorang yang sahabat yang Nabi sayang, mati Nabi menangis, sayang dia, dia kuat ibadat. Ada seorang yang bernama Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ini terkenal sebagai perawat zaman Nabi. Dia pergi temu Nabi dan dia minta izin nak rawat dengan menggunakan katuk. Katuk. Nak pergi rawat menggunakan katuk. Nabi SAW tak benar. Nabi tak benar. Dalam banyak riwayat yang menyebut katak ni ada beberapa perkara. Yang pertama, jenis tu ada kata beracun. Jenis kata kerana katak ni kalau dia bunyi dia nakik dia tu, nakik tu suara katak tu tasbih, macam-macam. Tapi Nabi tak benar katak. Maknanya Nabi nak yang halal, yang bersih sekatu perkata. Itu sepatutnya. Sebab itu bila orang tanya tentang waxing, tentang penemuan obat, campuran daripada perkara yang haram, sebenarnya ini jawapan yang sepatutnya orang Islam cari. Bagaimana nak cari alternatif? Boleh alternatif kata dia mahal lajak. Bagaimana untuk menurunkannya? Dan ini penting. Orang Islam perlu buat kajian dan penemuan-penemuan yang baru, yang mana insya-Allah memberi kesan yang cukup baik. Baik. Poin sedikit lagi yang saya nak sebut adalah bab rawatan ini kalau boleh mesti halal sekatu-katu. Yang haram tak mahu. Sepatutnya begitu. Tapi apa yang bertembung, maka barulah masuk kaedah darurat. Tapi kaedah darurat akan disebut dalam dua perkara. Yang pertama, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan yang haram, tetapi diikat dengan satu kaedah, ad-daruratu tuqaddar bi qadariha. Darurat itu mesti ditakdirkan mengikut kadarnya. Jangan terlalu kena mudah terus langgar habis. Tak betul cara macam itu. Dia ada limit, dia ada batasnya seperti itu. Saya kesampingkan lagi kerana masa tak sempat bahagian pesakit. Pesakit yang datang dan doktor yang merawat, kita kena ingat. Kerja doktor merawat dan kerja doktor bukan menyembuhkan. Iaitu kekal bilik Tuhan. Sebab itu kita diajar, Allahumma antas syafi, la shifa' illa shifa'u, shifa' la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau lah penyembuh. Allah bukan perawat, Allah penyembuh. Yang rawat kita. Dan tidak ada sembuhan kecuali kamu, ya Rabb. Itu hak sebenar. Seorang pakar perubatan daripada Saudi, namanya Dr. Khalid bin Jubair. Dr. Khalid bin Jubair ataupun Khuwailid ini, dia ni seorang doktor pakar perubatan yang suhu. Dia ada ceramah satu tajuk yang menarik, bertajuk Asbabun Mansiyah, sebab-sebab yang dilupakan. Dalam dalam ceramah tersebut dia cerita banyak kisah-kisah yang menarik. Salah satunya dia kata dia berada di Dewan Pembedahan. Masa tu dia tengok screen monitor. Orang sakit tu dia jenis terik dah. Dia punya nafasan tu sekali je. Dia pun cuba dia jadi letih. Dia pun pecah pakaian dia keluar. Maka keluarga yang ada tu tanya, macam mana doktor keadaan keluarga kami ni? Dia kata tak ada harapan dah. Pakat siap lah. Seorang berkata, ya doktor, Aina Allah? Mana Allah? Sebut macam tu seolah-olah dia mempunyai satu semangat yang baru. Dia pergi kali kedua, dia bertawakal dan serah pada Tuhan. Pada masa itu dengan izin Allah, selepas daripada itu nampak akhirnya berjaya. Maknanya di situ penyembuh hakiki adalah Allah. Benarlah kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa iza maritu fahuwa yashfini, bila aku sakit dia yang menyembuhkannya. Tapi keyakinan seperti itu patut dipasak kepada doktor dan patut dipasak kepada pesakit. Supaya pesakit jangan nampak doktor penyembuh, tetapi doktor adalah perawat yang dengan izin Allah boleh jadi sembuh. Berapa ramai kita berada dalam medan rawatan, kita yakin orang tu mati dah, tiba-tiba hidup. Berapa ramai yang kita yakin, okey, tengok-tengok mati dah. Dan 2 hari mati. Sebab itu untuk Tuhan, bukan kita lagi. Yang kita ni
ikhtiar dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan last sekali yang saya nak sebut, dalam masalah perubatan ini, hubungan antara cendekiawan ataupun ilmuwan Islam dengan doktor adalah amat penting. Maksud saya, bila mana seseorang itu nak mengemukakan jawapan atau hukum, yang pertama sekali dia kena faham dulu soalan tu. Sebab bidang yang berlainan. Sebab itu disebut dalam satu kaedah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum sesuatu berdasarkan cabangan daripada gambaran yang jelas. Kalau tak jelas, bahaya, salah hukum. Banyak orang bila dia menghukum sesuatu, dia tak tanya kepada pakar dulu. Kami nak beri satu jawapan terkait dengan isu inhaler pada bulan puasa. Batal ke tak? Contoh, ini cerita lama lah. Ini saya cerita kisah benar. Bila mana kita nak beri ni, saya panggil 5 pakar, bahkan mungkin lebih. Pakar jenis inhaler sendiri, pakar pernafasan, pakar ubatan tu. Berapa ingredient yang wujud dalam inhaler tu. Dan semuanya tak sama. Ada 0.002, 0.005%. Dan bentuk tu macam mana? Adakah dia ni macam mana? Adakah dikiaskan pada air ataupun dikiaskan pada gas? Gas tu tahap mana? Sampai tahap tu bincang betul-betul. Akhirnya bila bincang maklumati dan yakin, sebab fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'asirah ada menyebut bahawa bila sesuatu perkara itu kena tanya kepada ahlu takhassus, maknanya spesialis bidang tersebut. Kita tak boleh lah doktor tanya bahagian apa ni inhaler, panggil doktor sakit perut, tak jadilah. Ataupun doktor mata, doktor gigi, oh saya panggil doktor kok. Tak kena, mesti kena ni. Akhirnya kita buat satu keputusan, tak batal. Apalagi gegak gempita lah Malaysia. Sampai saya macam-macam lah kena. Saya kata, masa tu saya kata, ini cerita lama, saya kata insya-Allah satu masa nanti mereka akan sedar pandangan. Oh, buat sebut kitab ni masuk dalam jauh, masuk dalam ni. Tak apa, saya kata satu masa nanti kamu akan tengok fatwa ini relevan dan tepat. 2 tahun lepas, Dar Ifta Bisriyah telah beri fatwa tak batal. Senyap ya. Sebab itu kita tak boleh istinjal dalam fatwa. Kita kena tengok, kita kena kaji, kena tengok betul-betul. Sebab al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Saya nak bincang masalah apakah makna mati, definisi mati. Ada orang kata mati dengan mati jantung, jantung tak gerak. Ada orang kata mati dengan mati otak, otak mati baru mati. Ada orang kata mesti kedua-duanya mati. Kedua-dua mati tu memang confirm matilah. Tapi maknanya antara satu dua ni, saya tak faham. Bagi saya kalau mati jatuh, mati ya. Rupa-rupanya tak. Saya pergi ke IJN, saya masuk dalam lapang tempat orang tengah bedah IJN sebab saya nak tengok betul. Rupa-rupanya masa pembedahan, jantung tu dimatikan. Diganti sambung dengan otak dengan elektrik. Dengan cara dia ni. Masa tu jantung nak gerak macam nak. Kalau tu macam mana nak jatuh bluebell macam contohnya. Boleh. Dia gerak. Sebab saya ni bukan doktor. Saya tak pandai. Dia pakar macam kata kecil je. Saya duk tengok. Yang ada kat saya tu, dia pakar. Orang lain buat kerja dia. Dia kata sudahlah tu. La ilaha illallah. Saya baru nak tengok sudah ke mana pula. Maknanya cara dia nak tampung jantung berlubang tu dengan benda kecil je. Selesai. La ilaha illallah. Lain. Saya sebut ni mungkin saya orang lain boleh ketawa, tapi pakar-pakar perubatan dia tengoklah saya ni tak cerdik benda ni. Tapi nak ceritanya itu hebat. Daripada situ saya faham bahawa nak jatuh hukum macam ni, alhamdulillah mutakhir ni banyak kajian-kajian baru, termasuk AI. AI ni saya tanya kepada pakar perubatan, terlalu banyak penggunaan AI dalam perubatan. Artinya zaman moden akan datang, doktor yang pakar-pakar ni duduk di rumah je.
Tengah-tengah minum air, minum teh, gini-gini, dia pakai skrin je. No, duduk di mana? Germany. Nak rawat orang di West Australia ni. Nak rawat orang di Kuala Lumpur ni. Tengok je. Masuk sini, masuk gini. Tak, selesai. Mudah. Kenapa? Kerana pentingnya perkembangan mutakhir ini apabila digunakan dengan cara yang betul. Jadi sekadar itulah saya cakap slow setengah jam dah. Kita janji setengah jam je lagi. Jadi lepas tu kita tutuplah, insya-Allah. Saya bukalah pada persoalan yang ditanya. Jazakumullah khairan katsira sahabat samaha Fadilatul Syekh di atas mukaddimah introduction yang sangat luar biasa, subhanallah. Dia memberikan satu pahaman tentang ketelitian beliau, subhanallah, di dalam bidang pemberian fatwa terkait dengan isu fiqh perubatan. Jadi insya-Allah mungkin sebagai soalan pembuka, Syekh Dr. Zul tadi menceritakan tentang 3 unsur yang terkait dalam perubatan. Yang pertama ubat, dan yang kedua pesakit, dan yang ketiga pakar. Jadi sebagai pembuka bicara, kita nak tanya, apakah hukum dalam Islam untuk mencari rawatan bila ada satu penyakit yang tertimpa seorang pesakit itu? Apakah hukum bagi orang yang ditimpa penyakit itu untuk berubat? Adakah wajib? Adakah diperbolehkan? Adakah makruh? Adakah haram? Jadi itu sebagai soalan pembuka, sebagai pemanis mulut dan insya-Allah. Falyatafadhal mashkurun ma'dzura. Okey, sebelum saya jawab ni, kalau boleh orang dalam ni semua yang faham bahasa Melayu, tolong serta subscribe saya punya app saya, iaitu Al-Inarah. Cuma je, tapi masuklah Al-Inarah, kita jawab 9,200 soalan. Saya cangka insya-Allah sebelum akhir bulan 12 ni kita akan jadikan lebih daripada 10,000 soalan, termasuk perubatan banyak. Baik. Menjawab persoalan yang ditanya tadi, hukum merawat pesakit. Maknanya contohnya orang tu sakit, macam mana? Adakah hukum dia pergi berubat tu wajib atau sunat ataupun macam mana? Dalam masalah ini Imam Nawawi rahimahullah kemukakan 2 pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan hukumnya adalah wajib. Kerana nas yang menyebut dawau mardakum, rawatlah orang sakit kamu, tadawau, maka hendaklah kamu merawat sakit. Ni kata wajib. Kenapa? Kerana kata dia, yang kata pandangan ini kerana perintah yang Nabi sebut tu dalam bentuk fi'il amar. Cuma cara tak sama. Ada orang tu dia rawat pesakit, dia pergi kat doktor pakar. Ada orang tu dia rawat pesakit dengan cara dia sedekah. Hadis Nabi menyebut dawa mardakum bisadaqah. Merawatlah orang sakit kamu dengan cara bersedekah. Dia sakit, dia sedekah. Dengan izin Allah, sedekah sembuh. Kisah seorang pakar hadis yang suhu tahun 300 Hijrah, namanya Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak. Hebat sangat. Hebat. Tapi dia sakit. Sakit dia apa dia? Muka dia ni teruk kena. Sampai sakit, malu dia. Teruk sangat muka dia. Teruk kena. Jadi sakit, susah. Akhir apa dia buat? Dia tak tahu nak ubat macam mana. Dia bertemu, kebetulan ada seorang saleh. Ni macam ahli tasawuf lah. Orang saleh tu jugalah. Tapi bukanlah alim macam dia bagian hadis. Dia pun kata, Tok Guru tolong doa lah hamba tak tahan sangat sakit ni. Tok Guru pun doa kat dia, ya Allah semula. Dengan izin Allah Ta'ala, seorang anak murid perempuan dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kat Rasulullah, Tok Guru hamba nama Syekh Hakim sakit berat sangat, tolonglah. Allah kata, cari air. Di negeri Arab dipanggil air sabir. Air sabir ni maknanya sedekah air. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria ke apa ke, dia letak air tu, dia letak gelas tu, ikat dengan besi, dengan rata tu, kita minum je air tu percuma je, tak payah minta izin lah. Tapi bukan teh lah. Air kosong, terutamanya musim panas, dahaga sangat orang. Jadi Syekh Hakim pergi beli payang, pergi upah orang, bayar, masuk air, letak ni,
tempat orang lalu orang ramai, orang pun minum. Dengan izin Allah Ta'ala mukanya bersih. Akhirnya sembuh penyakit dan lebih cantik daripada sebelum daripada itu. Maka benarlah hadis Nabi SAW, dawa mardakum bisadaqah. Rawatlah orang sakit kamu dengan cara bersedekah. Satu. Dan rawatan ni kadang-kadang dengan baca doa, tuan-tuan. Baca doa. Mana je alternatif tu? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia ni kata dia bersama dengan sahabat-sahabat yang lain pergi dalam musafir sampai di sebuah kampung. Sebuah kampung tu bila dia sampai, dia pun cakap dengan orang kampung tu. Dia kata, boleh tak kamu jadikan kami sebagai tetamu? Tujuannya tak payahlah masak, ada orang sedia dah. Orang kampung tu samsing, sombong. Tak mahu. Tak payah. Tak apalah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni duduklah tepi kampung tersebut, pasang khemah. Boleh. Abi dah masuk. Swimming pool tutup. Swimming pool tutup, kita okey. Tak apa, sini nak tutup, saya balik awal lagi. Saya pun memang nak berhenti awal. Tak apa, saya sengaja jawab macam ni. Jadi kisah kat mana tadi? Ganggu dah. Okey, sahabat Nabi ni binalah tempat nak rawat ni, di mana? Masak sendirilah, carilah kayu api ke apa ke nak masak. Tengah-tengah nak masak ni, tiba-tiba wakil daripada penduduk kampung tu mari. Saya yakin penduduk kampung tu boleh jadi bukan Islam lah. Kalau orang Islam memang dia akan hormat sahabat Nabi. Mari dia pun cakap, dia kata, tuan, ada tak di kalangan tuan ni pandai berubah? Kenapa? Ketua kami telah disengat oleh binatang berbisa. Ludira sayyidul qaum. Sama ada maksudnya dengan ular patuk ataupun jeking kala patuk, tak tahulah. Tapi sengat tu, bisa tu besar sangat, sampai menggaduh, sampai muka nak biru dah ni. Semua orang kampung tu ataupun kawasan tu tak pandai berubah. Sahabat pun jual mahal lah. Bahasa dia dah. Asal murah kalau boleh sama-sama. Cuma ni, dia kata boleh, tapi dengan syarat bayar upah lah. Dah kita nak ajak makan sikit pun nak suruh orang tak say, tak ayalah. Kalau gitu kita cakap macam ni. Dia kata tak apa, upah kita bayar. Sahabat Nabi pun pergi. Abu Sa'id Al-Khudri cerita, apa dia buat? Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca siapa waladhdallin amin. Sembuh serta-merta. Sembuh serta-merta. Dengan senyumnya muka tu hilang habis. Boleh akak teh, boleh akak minum, seronok dah. Lalu dia bagi apa? Sekandang, selembah kambing. Sahabat kata, aku cetehah je. Tak sampai 5 minit, 5 saat. Mungkinlah setengah minit je. Sembuh. Jadi, aku rasa halal kedok. Sebab buat sikit sangat, barang sangat. Tak apa, kita tanya Rasulullah. Sampai di Madinah, tanya Rasulullah. Rasulullah kata, ija'al li sahma. Jadikanlah aku satu saham untuk kamu tu. Maknanya kalau ada banyak 50 ekor bagi aku 1 ekor. Gitulah. Di situ ulama kata hukumnya halal. Jadi daripada kisah ni menunjukkan kesan baca Fatihah. Dan perkara ni berlaku. Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Dan kami turunkan Quran sebagai syifa. Ada seorang budak dia baca sejarah tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dikatakan bahawa dia baca Fatihah kepada orang sakit sembuh. Lalu orang ni kita tengok orang sakit baca Fatihah tak sembuh-sembuh. Dia pun kita tanya Tok Guru dia, Tok Guru, hamba baca sejarah Sayyidina Umar ni kalau dia tengok orang sakit kadang-kadang baca Fatihah sembuhlah tu. Hamba baca kak 4-5 kali tak sembuh-sembuh. Tok Guru senyum. Tok Guru kata gini, wahai anakku, Fatihah kamu baca, Fatihah yang Umar baca. Quran yang kamu baca, Quran yang Umar baca. Tapi itu Umar, ini kamu. Maknanya kekuatan perawat, keikhlasan. Orang tu dosa tak ada, tuan-tuan. Ialah bukanlah maksum, tapi separah maksum sahabat Nabi. Saya kisah orang yang benar. Di Syria ada seorang ulama besar namanya Muhaddisul Akbar wa Wahidu Zamanih wa Faridu Asri.
alim besar namanya Syekh Badruddin Al-Hassani. Meninggal sekitar tahun 1940. Lama dah, hampir 90 tahun, 80 tahun lepas mati. Orang alim besar. Dan dia hafal hadis banyak, dia soleh. Anak murid dia sakit tangan. Sakit ni sampai pergi kat doktor. Masa tu lah doktor kata tak ada jalan lain melainkan kerak je. Dia sayang tangan dia lah ni. Dia pun pergi kat Syekh Badruddin. Syekh, saya ni susah hati ni, tangan sakit sangat. Macam mana doktor Syekh? Saya mengadu. Syekh tengok pegang tangan dia. Syekh kata insya-Allah kamu tak akan dipotong tanganmu. Syekh. Yang ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang Nabi sebut, rubba ash'as aghbar zi timraini law aqsama adallah la abarrah. Ada orang tu pakaiannya kusut masai, rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu. Orang miskin, kalau dia pergi tepi pintu rumah orang akan halau dia. Ayat ni minta sepekok ni. Tapi wallahi kalau dia bersumpah dalam Allah, Allah akan tunaikan janji. Syekh kata kamu tak boleh potong. InsyaAllah. Tengok esok lebih baik mana boleh ada. Mungkin dia doa. Allah nak kabulkan. Jadi itu caranya. Cuma kita kata, jawapan yang pertama, kerana itu kita kata, ada orang tu jenis lemah semangat. Bila sakit nampak obat, bila sakit nampak doktor, bila sakit nampak tu. Orang macam ni kena dirawat, wajib pada dia. Sebab nanti dia akan jadi fitnah. Kau ni percaya sangat gini. Orang macam ni kena, kebanyakan ni macam tu. Tapi, kata ulama tasawuf, yang kedua, pandangan kedua, sakit ni berubat bukan wajib. Tetapi hanya sunnah. Dia tak nak berubat apa. Sebab orang ni dia percaya kepada takdir, qada dan qadar Tuhan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, bila dia sakit berat, dia meninggal dunia pada tahun 14, pada tahun 13 Hijrah. Dia jadi khalifah 2 tahun je. Abu Bakar Siddiq yang saya cerita tadi mati kena racun, tapi sebelum mati itu ada dalam beberapa hari sebelum mati itu dia sakit. Orang panggil pakar perubatan. Dia Khalifah Rasulullah, kita panggil ini sebuah ayat tak asyafif wallah. Mana macam ni yakin takdir ilahi kan mati-matilah. Ada orang macam tu. Jadi nak memaksa dia tak betul. Jadi orang macam ni kita tengok masing-masing. Ingat anak saya sakit orang. Anak saya nombor 2 mati. Kerana kanser. Saya sayang di sana namanya Hamad rahimahullah. Umur 22 tahun mati. Tahu kanser tahap apa? Tak apalah, itu dinas masih. Dia dah tahu kanser, buatlah terapi. Dia panggil apa? Kemo. Buat kemo. Dah 2 kali atau 3 kali tak tahan. Tak sedih. Tak tahan anak. Dah tu mati-mati ya. Jadi mak dia, isteri saya ikut je lah. Dia nak kata macam mana. Dia tak nak dah. Dia tak apalah, kita pun faham. Buat cara macam tu lah. Maki ni mudah suka. Jadi berkenaan dengan macam ni, kita tengok orang. Kalau orang tu tak tahan, dia kata dia kena ni, wajib bagi kamu berubah. Tapi bagi orang yang yakin kepada Allah, kena sungguh-sungguh bagi dia tak kisah apa-apa. Tak apa. Bagi dia, hukum sunat saya berubah. Kerana Nabi suruh. Tapi suruh tu bukan maknanya wajib, tapi boleh jadi dengan makna sunat. Dan kita bagi kisah Abu Bakar tadi. Jadi itulah tarjihan kami. Kami mengatakan dari segi perubatan bukan wajib, tapi sunat. Lebih baik kalau nak berubah, daripada tinggal itu sahaja. Wallah. Masya Allah. Jazakumullah khair kepada Datuk. Masya Allah, jawapan yang sangat lengkap, subhanallah. Jadi kita boleh pilih. Dan tadi soalan terkait dengan pesakit. Sekarang ni kita beralih kepada unsur yang nombor 2, iaitu unsur ubat. Bagaimana tadi Tuan Guru Fadlatul Syekh cakap tentang ubat yang mengandungi alkohol contohnya. Jadi secara kesimpulan dan secara general kita mintakan perincian insya-Allah tentang, sebab banyak soalan yang terkait dengan ini, iaitu ubat yang mengandungi unsur-unsur yang tidak
halal. Kerana tadi Syekh ada mengungkapkan satu hadis, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Jadi kalau ada unsur-unsur yang mungkin daripada alkohol ataupun injap daripada khinzir dan sebagainya, atau ubat cairkan darah, banyak orang patient-patient kita semua ambil ubat Klexin. Klexin dia ada porcine derivative, iaitu ubat daripada unsur-unsur babi. Minta maaf unsur babi. Jadi apakah apakah dibolehkan dalam Islam, dan apakah yang dikatakan darurat, apa yang dikatakan hajiat, apa yang dikatakan tahsiniyat. Jadi tafadhal. Okey, sebelum saya jawab dengan lebih panjang ataupun sedikit, sebab saya tak tahu dia nak berfikir apa. Sebab kita mula 10 minit, jadi kita habis 10 minit lagi. Kita habis 10 minit lagi lambat daripada waktu asal. Okay, 8.30, jadi kita lanjutkan kepada 8.40 ke 8.45 insyaAllah. Setuju? Setuju? Ada yang Datuk setuju, Datuk? Setuju lah. Okey. Ini saya nak cakap sebab berulang. Saya tengok. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak minat nak tanya saya apa. Cuma bagi saya, sebab banyak soalan tu kami jawab dalam Al-Ginarah tu. Jadi boleh Google dia, boleh check dia satu-satu tanda. Sekarang ni kita masuk dalam bentuk AI. Macam ChatGPT. Tapi jawapan tu kita boleh rumuskan dan kita jawab kita sahaja. Alhamdulillah. Ini Allah. Baik je, insyaAllah. Dan kita semua masalah. Jadi itu simpul juga. Sahabat kita tanya berkenaan dengan penggunaan ubat-ubatan yang tidak halal. Yang pertama, tuan-tuan, bila kita sebut tidak halal ni, saya nak beri sikit pandangan. Contohnya, kita tengok terlalu banyak ubat yang digunakan daripada unsur atau tuan-tuan tahu, sebenarnya dapatkan kajian pakar perubatan dan juga apa yang didedahkan pada babi itu memang dia sifat kebabian, bukan babi lah. Dan hikmah Allah larang kita makan babi ini luar biasa. Dalam kitab Tarbiyatul Aula oleh Syekh Dr. ataupun Abdullah Nasir Anwar, dia disebut, dia kata dalam kaedah farmakologi bab pemakanan, seseorang bila dia banyak makan sesuatu itu, dia akan terpengaruh dengan cara pemakanan. Sebab itu ada unsur kita tak boleh makan. Dan dia contoh, dia kata orang Arab dia suka makan unta. Ini tak dulu lah. Maka perannya atau unta itu begitu. Contohnya macam Palestin kita kalau kita lah Singapura sekali lagi dah lama dah pindah dah ke West Australia. Dia tak mati kan dah ni awak dulu. Kenapa? Orang Eskimo dia suka makan ikan. Kita tengok mana ada orang di Eskimo patuh duduk dalam iglusnya sebab sejuk. Baik. Sebahagian negara Eropah saya sebut nama suka makan babi. Orangnya kebabian tunjuk. Contoh babi ini antaranya dia tidak ada rirah. Bini aku, binimu, bini aku. Tak ada masalah. Tukar pasangan ke apa, tak ada masalah. Dia tak ada cemburu. Itu satu. Dengan sifatnya, dengan diam-diam, itu adalah hikmah. Dan dapatan daripada perubatan ataupun daripada orang kaji bahagian peliknya tuan-tuan, Allah jadikan hampir 90% lebih, di mana bahagian organ dalam ni hampir sama dengan manusia. Pelik. Dia dalam ni hati, perut, pedang, lipu semua kali ni hampir sama dengan manusia. Allah jadi macam. Dan peliknya babi ni, kalau kita tengok dia ni, satu-satunya makhluk boleh hidup di semua tempat.
Mereka ada babi. Ada. Saya pergi Mesir. Nak pakai ni babi. La ilaha illallah. Saya pergi Indonesia. Saya ambil makanan. Babi. Tak babi. Apa yang berlaku? Di Jakarta. Kalau lagi 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Menuju tak makan. Dia boleh hidup semua. Di Eskimo boleh hidup, di darat boleh hidup, di padang pasir boleh hidup. Dia macam dua boleh. Makan lebih dari babi. Dan macam kangaroo. Kangaroo sini dia boleh hidup. Malaysia ada lah 3 ekor. Negara tu pun kecil. Di Sumatera mungkin ada lah. Boleh-boleh lah sikit. Dia boleh semua keadaan. Dan dia boleh hidup. Jadi Allah SWT uji kita. Allah menaskan hurrimat alaikumul maitat wa dam wa lahmul khinzir. Allah sebut lahmul khinzir, daging. Bila sebut daging ni, macam dia sebut tadi lah, lemak ke apa ke, maka satu ulama walaupun sebut daging, tapi itu galabah balik. Sama ada darah dia, sama ada buli dia, sama ada prosesan enzim dia, sama ada apa semua sekali yang terkait kepada babi dan kebabian, punya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Kerana orang Yahudi zaman dulu. Yahudi zaman dulu. Nabi kata la'anallahu Yahud. Allah la'ana orang Yahudi. Bila Allah larang untuk makan babi ataupun guna babi, dia buat reka, buat minyak, buat mi, buat lemak, proses gini-gini, dia guna. Tak boleh. Allah bila sebut macam tu, itu asal. Tetapi ulama mengatakan bila kita baca Al-Quran Al-Karim, kita akan bertemu dengan nas. Nas disebut famanittu ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Kalimah famanittu jika terpaksa. Dan jangan melampau terpaksa, tak ada dah yang lain, maka tak ada tersebut. Artinya berlaku pengecualian yang terhad dan limited. Jika sekiranya tak ada cara lain, itulah saja maka dibolehkan. Contoh kita kata kita ni duduk dalam hutan lapor, tak ada makanan, ada babi. Bolehlah makan sikit, tapi janganlah buat barbecue pula. Sekadar nak hidup sikit tu untuk nak jaga daripada kebuluran. Tapi jangan buat bekal pula, buat menu macam-macam. Sosis lah, buat itu hak itu. Maka begitulah keadaannya. Cuma di sini kita baru orang Islam. Orang Islam kena fikir, takkanlah Allah tak akan ada bagi alternatif dalam sini. Mesti ada. Cuma kajian kita kena pergi yang kena selesaikan masalah. Tuan-tuan dulu kita kata tak boleh. Memang kita kata macam tu sebab kita kata terhad begini. Ambil contoh paling mudah. Mana ada zaman kita kata akan ada satu kuasa dunia yang hebat yang boleh menemukan pelbagai kelebihan-kelebihan. Lebih hebat daripada Eropah, lebih hebat daripada Amerika. Aduh, tiba-tiba dalam masa setahun dua ini kita tengok China naik melaju. Kereta tak boleh nak pakai kereta Range Rover, Jayco pun okey. Harga berapa? 5 kali lipat. Kalau ni 100,000 lebih je. Honor sampai kat 1 juta. Tengok. Kadang-kadang dia buat lagi sampai Tesla menengah. Tak boleh nak buat dengan BYD. Saya tengok sini ada BYD macam mana. Ada pula dia ni yang orang panggil elektrik. Ada yang dia tak boleh. Jadi dengan sebab itu, sebab dapatan kajian demi kajian sebenarnya orang Islam ni dia dengan segera dia kena kaji benda macam ni. Sebab itu saya sentiasa tekankan daripada dulu lagi, sudah sampainya masa orang Islam ni dia bukan sekadar merawat, tapi kena ada pengkhususan mereka yang mereka cipta ubat-ubatan yang terbaik. Ini satu fardu kifayah. Dan perkara ni penting bagi orang Islam. Sebab kita tengok ada beberapa perkara segmen yang penting, kita kena jadi pengimport.
Antaranya ubat-ubatan. Tengok bila berlaku vaksin COVID-19 2019. Macam mana? Kita dengar Pfizer, kita dengar apa ni, macam-macam jenis lagi nama. Hatta daripada Soviet ada, daripada China ada, daripada ni ada. Tapi mereka muncul. Jadi sepatutnya orang Islam boleh berapa banyak. Kalau tuan tengok berapa beli, boleh tengok data daripada Kementerian Kesihatan berapa terpaksa habis Allah. Untuk ada buat dos pertama, dos kedua, dan sekarang ni baru dalam seminggu lepas orang yang pertama meninggal dunia akibat COVID-19 di Malaysia ada satu kes. Kementerian Kesihatan melampaukan dia berlaku. Sudah ada dah. Dan kali ini tak mustahil akan berlaku. Jadi benda macam ini sudah sampai masanya orang Islam buat kajian dengan lebih baik lagi. Saya seronok bila saya baca seorang tokoh Islam yang terkemuka namanya ini jadi inspirasi. Namanya Dr. Hayah Sindi. Hayah Sindi, Dr. Hayah. Dr. Hayah ni perempuan. Tuan-tuan boleh Google dalam internet sekarang ni. Dr. Hayah ni dia orang Saudi, orang Mekah. Lahir tahun 1965. Maknanya sekarang umur 60 dah kot. 1965. Dia duduk Mekah dulu. Mana boleh belajar tinggi-tinggi ni. Dia tanya ayah dia, Bob, boleh tak ada orang zaman sekarang dia bijak, dia boleh belajar, dia boleh jadi bijak macam Ibn Sina. Dia tak boleh. Ibn Sina ada 2 mata, ada 2 mata. Dia ada 2 telinga, ada 2 telinga. Dia ada 2 kaki, ada 2 kaki. Dia bertanya usaha. Jadi dia pun semangat nak belajar. Akhirnya dia belajar cuma dia di Mekah. Dia pun banyak khabar ambil di England lah. Nak belajar. Orang juga masa tu dia keras sikit bagian perempuan. Dia kata, jadi bini orang tu. Itu mana ibarat. Macam kita tahu 60 hari kita Attention patrons, the centre will be closing in 9 minutes. If you wish to shower or change, please do so now. If you have hired a locker van, please return at reception. Thank you. Cukup lah, tak payah lah. Tak payah rokok. Sebab dia pun keluar lagi. Tapi kalau kami tak awak dia punya sungguh. Awak yang tak payah, kalau nak gigi lah. Aku tak risau saya. Dia faham, hayat. Agak ni, dia lah teruk dari segi bahasa Inggeris dah pandai. Saya dulu tak pandai sekarang bahasa Inggeris mana agak ramai bahasa Inggeris. Dia dah pandai bahasa Inggeris. Dia pergi bahasa Inggeris, masuk pesa bahasa Inggeris nak masuk kelas ni, fail, gagal. Jadi dia kena ambil kursus bahasa Inggeris. Dia ambil setahun. Tapi dia punya semangat. Apa dia buat? Dia belajar bahasa Inggeris tu antara 18 ke 20 jam sehari. Ni hayat ni. Belajar semua. Dan bukan sekadar belajar semua. Dia belajar ni sehingga dia boleh belajar. Dan dia boleh faham poin bahasa orang putih termasuk sastrawan mereka seperti Shakespeare, Hawke, lebih orang putih pun. Dia belajar betul-betul akhirnya dia pakar bahasa Inggeris. Apabila dapat dia belajar, dia jadi cuma luar biasa. Terbaik sekolah. Bahkan bidangnya penciptaan ramuan perubatan. Dan dia dapat award zaman Malik Abdullah. Abdullah ni baru mati ya. Sekarang ni Malik Salman. Sebelum Malik Salman, Malik Abdullah. Sebelum Malik Abdullah, Malik Fahad. Zaman saya belajar tu Malik Fahad. Tu dia. Akhirnya sekarang dia ni antara tokoh penasihat kepada kerajaan Arab Saudi dalam bidang tu. Dia ada banyak bidang lah. Bidang ni mungkin kena dapat dibuat malaki untuk benarkan kata dia nak dirawat ataupun bidang. Maknanya Islam boleh buat. Ini semua apa. Jadi poin yang saya naknya sudah sampai masanya kita fikir ke arah itu. Jazakumullah khair Syekh Datuk di atas jawapan tadi.
Moga-moga dapat menginspirasi pelajar-pelajar muda ataupun anak-anak, siapa yang ada anak-anak, insyaAllah boleh ambil pengkhususan buat ramuan, insyaAllah, so that kita boleh cari alternatif. Jadi sekarang ni kita dah jawab dalam dua unsur ubat dan unsur pesakit. Sekarang ni jadi kita berbalik kepada unsur yang ketiga, iaitu unsur kepakaran ataupun doktor. Jadi di sini saya rumuskan beberapa soalan daripada pengembangan perubatan daripada rakan-rakan doktor kita, yang kebanyakannya di sini adalah general practitioner, di mana mereka ni terlibat secara langsung dengan pesakit-pesakit, terutamanya yang non-Muslim lah. Dan mereka ini ada untuk mendapatkan rawatan pencegahan kehamilan. Jadi soalan pertama, adakah mereka ini bersubahat ataupun terlibat dengan aktiviti luar nikah yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim? Nombor satu. Dan nombor dua, ada juga yang terlibat dalam mengambil darah untuk genetic disease. Dan apakah hukum ataupun adakah mereka ni juga terlibat dalam, apakah hukum mereka yang terlibat dalam termination of pregnancy ataupun pengguguran kehamilan? Adakah dia bersalah ataupun adakah dia akan dihukum dari segi syarak? Jadi silakan jawapan. Saya nak minta satu rumusan yang paling mudah sekali, so saya nak faham. Rumusan paling sebagai rumusan soalan ini adalah sebagai doktor, bila dia terlibat dalam perancang keluarga ataupun mencegah kehamilan ataupun pengguguran, adakah dia berdosa? Itu je. Okey, jawapan ni sebenarnya kita jawab panjang lebar. Tapi tak apa, saya cuba kemukakan secara yang lebih tertib dan lebih mudah. Nombor satu sekali kita kena faham, anak ni dia bukan kerana kerja yang paling hebat antara lelaki bini dia akan dapat anak. Anak ni dalam bahasa yang disebut dalam Al-Quran adalah hibah, kurniaan Tuhan. Hibah ni maknanya beri. Saya ada duit 100, saya boleh bagi dia RM1, RM10, RM5, RM2. Orang ni saya tak bagi, orang ni saya bagi 30, 50, saya boleh bagi. Ada tak saya? Ada. Sebab hibah saya. Tapi kalau saya sebagai pemegang taruh kerajaan, bagi Nabi. Dia hak saya, kepada saya lah. Saya nak bagi aku, bagi aku. Bagi saya nak bagi lebih, maknanya hak saya. Maka Allah sengaja bila sebut tentang anak, hak. Sebab itu bahasa dalam Quran semua hibah untuk anak. Dia tak kata pemberian ataupun pembahagian mesti semua itu. Sebab itu Allah sebut dalam surah Waqiah, "Fara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun." Apakah kamu tengok bagaimana air mani dipanjukkan? Siapa yang ciptakan? Kamu ke kami? Yani Allah. Allah. Ada tak wanita suami isteri sihat tapi tak dapat anak? Ada. Sebab itu Allah kata, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah boleh bagi hibah anak kepada siapa anak perempuan, Allah boleh bagi kepada anak kepada mereka siapa perempuan lelaki, dan Allah boleh bagi jadi dia maju. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim bila doa, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah hibah kepada aku anak yang saleh. Tengok. Jadi bila main anak ni semua nak hibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hablana hibah kepada kami. Suami isteri, anak-anak zuriat menjadi penawar mata hati. Ini Allah gunakan kalimat. Jadi bila Allah jadikan macam ni, timbul satu soalan adalah bila seorang tu mengandung, ada dua keadaan. Satu keadaan dia syar'i, yang kedua tak syar'i. Syar'i itu maknanya dengan akad nikah itu dia dapat anak. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua tak syar'i, macam ni melalui zina dan sebagainya. Boleh tak hak yang kedua itu untuk dikukuhkan? Sebagai contoh, saya tetap di pendapat tidak boleh, kecuali dalam satu keadaan. Keadaan apabila aibnya yang amat sangat, di mana seperti apa yang berlaku, siri-siri yang berlaku macam di penjara apabila mereka diperkosa. Ini cerita benar apa yang berlaku.
Syedna yang menjadi perempuan di Syria, budak-budak kecil banyak diperkosa yang itu dahsyat. Dan ini berlaku dan bukan satu perkara yang tidak. Baik. Suasana itu adalah ulama memberi pandangan supaya tak boleh. Supaya boleh. Tetapi kita katakan ada dua keadaan. Bila sudah bayi, sudah sampai kepada 4 bulan. 4 bulan ni maknanya dia telah ditiup keluar. Hadis sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini menjadi hujah dan dibahas panjang. Nabi bersabda, "Yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Summa yakunu misla dhalika 'alaqah. Summa yakunu misla dhalika mudghah." Kamu akan dikumpulkan dalam perut mak kamu 40 hari pertama sebagai satu yang dipanggil satu kisah manusia. Kemudian 40 hari yang kedua, maknanya masa 40 hari, dia akan tertukar menjadi alaqah. Alaqah ni kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq ni kan kita bahasa Melayu juga. Dari barat ada nyamuk tu, jenti-jenti. Ini jadi ada tutup. Alaqah ni kerana dia bergantung beritus pada dinding rahim. Kemudian 40 hari yang ketiga, dia panggil mudghah. Mudghah ni maknanya sudah berbentuk seperti janin. Jadi 40 jadi 120 hari. Sebab itu ibu yang mengandung, bila masuk 40 hari yang ketiga tu, dia mula rasa perlu dikerok. Maknanya itu yang disebut dalam Quran, dalam hadis dia kata fayu'mar. Maka diperintahkan kepada mereka yang fihi ruh ditiupkan masa tidur. Sebahagian ulama menganggap perbuatan sebelum daripada itu dibolehkan. Sebahagian yang kedua menyatakan tak boleh juga. Kita katakan begini. Sekarang ni alhamdulillah dapatkan kajian terlalu banyak. Contohnya penyakit-penyakit yang luar biasa, thalassemia ke apa ke, penyakit-penyakit yang antaranya membagikan otak, membagikan macam mana. Sebahagian kata kalau doktor pakar, di mana disebut sebagai akibat fiqah, doktor pakar yang fiqah, bukan seorang, bukan dua, mungkin 3 ke atas ataupun 2 ke atas yang Muslim, yang mana melihat bahawa kandungan tersebut tidak sihat dan boleh membawa keadaan macam ini, harus digugurkan. Tetapi saya ingat dalam fatwa Al-Masirah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi cerita, satu hari sedang dia duduk, tiba-tiba datang satu surat kepada dia. Surat itu daripada seorang budak menyatakan, Tuan Guru, Syekh, saya nak ucapkan terima kasih kepada Syekh kerana telah menyelamatkan umur saya. Saya tak tahu apa pula. Ceritanya ialah seorang ibu, dia mengandung. Dia pun cuba tengok perawatan kat hospital. Doktor kata, bayi ni kalau lahir cacat dan teruk begini. Jadi lebih baik digugurkan. Kemudian orang pun tanya kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata kalau boleh biarkan, jangan gugur. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Quran, wa yusawwiru ma fil arham. Allah mentaswirkan apa yang ada dalam rahim. Kalimah taswir ni, maknanya kita kena faham konsep kejadian manusia ni, walaupun ada pakar-pakar kata begini, tapi pembenahan, penciptaan yang itu semua Allah pun. Jadi prosesan itu berlaku dengan izin Allah Ta'ala, boleh jadi sempurna separuh itu. Maka dia kata, muncullah bila dia buat macam ini, dia tak jadi, Allah sembuhkan, Allah jadi, Allah lengkap. Akhirnya dia boleh sihat, tak ada masalah apa-apa. Sebab itu saya dalam masalah ini, banyak orang tanya, terutamanya orang yang terlibat zina dan seumpamanya. Walaupun kita tahu, kalau boleh jangan. Sebab kita tahu, boleh jadi anak itulah yang paling baik untuk keluarga kita. Kita tahu. Allah SWT kata, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum
tiba-tiba nak sejarah sebahagiannya. Kadang-kadang mak ayah dia tak suka budak ni. Tiba-tiba anak ni lah yang terbaik untuk jaga dan bawa satu pilihan di sisi Allah, bahkan di sisi umat dan sebagainya. Kita tak tahu. Sebab manusia ni tak sama. Jangan anggap anak yang paling itulah yang terbaik. Tak. Kadang-kadang biasa tu jauh lebih baik lagi. Kadang-kadang boleh pilih. Ini rahsia. Sebab dia boleh. Diri manusia, ajar, baik, buruk. Semua dia Allah. Jadi, poinnya bagi saya, etika sebaiknya tak banyak buat sendiri. Kenapa? Kerana perkara ini dari segi hak asasi budak tu nak hidup. Tetapi bila ada tawabik ataupun beberapa dia punya garis panduan, kalau begini, sebaik-baiknya menetapkannya. Dan saya menganggap perkara ini sebaiknya kita beri kefahaman kepada yang berlaku macam itu. Saya tengok ramai di wilayah ini, di wilayah setelah. Dan dia ada bila jaga ibu-ibu mereka yang termengandung tanpa sebenarnya. Saya tengok, dia tengok. Di bawah tu ada cerita. Saya tengok tanya kepada kesian. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sangka budak-budak ini akhirnya menjadi budak yang baik. Ada seorang tu mari kat saya, dia cerita. Dia ada budak-budak ni. Budak-budak daripada anak zina. Tapi berlaku kini saya dengar dan dia sendiri cakap dia. Budak ni hafaz Quran. Sebab budak tak salah. Budak yang salah ni ibu bapa dia. Ada pun hadis waladun zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak masuk syurga itu palsu. Tak buat, tak betul. Sebab kenapa dia nak tanggung dosa orang lain? La taziru wazratun wizra ukhra wa an laysa al-insanu illa ma sa'a. Manusia tahu. Apabila diterbiah betul, dia jadi betul. Betul lah Nabi kata, iyyakum wa qadra'ad diman. Jaga-jaga kamu seperti tanah yang pohon kayu ataupun rumput yang menghijau. Sahabat bertanya, wa ma qadra'ud diman? Apa itu qadra'ud diman? Nabi kata, al-mar'atul hasna fil mambatis su. Di mana perempuan comel, cantik rupawat, tapi tumbuh daripada tempat yang tak baik. Maksudnya, anak zina ke anak apa? Sebab dalam Islam disuruh dihasabiha, jaga keturunan. Sebab manusia ni aliyah kontasas. Manusia ni dia berpengaruh. Dia cerita panjang lah yang saya nak cerita. Jadi tak ada. Jadi poin yang saya nak sebutnya di sini adalah bahawa sebaik-baiknya dalam masalah ini berhati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala guna dua ayat. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Ada disebut khashyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut fakir miskin. Dan Allah guna ayat nahnu narzuqukum wa iyyahum. Satu ayat lagi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Akan yang miskin. Sebab ada pemikiran kalau anak lama ni apa keadaan susah nak beri makan ni. Jangan. Yang beri rezeki aku pertama kami beri rezeki pada anak pada semua. Jadi ada sebab-sebab yang Allah tak suka. Jadi yang ini menjaga dan berhati-hati untuk jangan bermudah-mudahan. Sekalipun kamu Islam, sekalipun kita beri nasihat, boleh nak cuba pada dia. Masya Allah, jawapan yang cukup mendalam sekali dan insya-Allah bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah saya merasakan waktu mencemburui kita. Kalau kita ikut kata pepatah Fadhil Syekh, dia bilang kalau ikut dan nak sampai pukul 12. Kita pun kalau ikut dan nak sampai pukul 12. Tapi nanti takut nanti ada yang tidur ataupun nanti kita kena keluar dari tempat ni. Jadi insya-Allah sebagai kata penggulungan insya-Allah ataupun nasihat ataupun sebagai summary rumusan daripada ataupun nasihat insya-Allah daripada tuan guru kita yang kita hormati dan yang kita sayangi, Fadhil Syekh, yakni sebagai kata-kata terakhir buat kita semua di sini insya-Allah. Nasihat buat pengamal perubatan, buat umat Islam, buat pesakit, buat mereka yang punya anak-anak yang belajar di sini. Apakah nasihat insya-Allah daripada tuan guru? Tafadhal.
Okey, ada beberapa perkara saya ringkaskan. Nombor satu sekali, saya nak sangat kepada pakar-pakar perubatan. Saya nak sangat masuk betul cuba ini soalan-soalan dan di samping beri beberapa solusi. Sebab apabila kita dapat pandangan itu, sebab penyakit ini tuan-tuan ataupun isunya dia begitu hidup dari semasa ke semasa, dia berubah sentiasa. Jadi perkara ini perlu bila kita tahu satu persatu. Sebab perkara ni kita kalau kita dokumenkan dia, mungkin boleh kumpul salah bagi kat kita. Kita memang duk tengok perkara-perkara ini dengan dekat, tapi saya perlu pakar, saya perlu kepada kehebatan. Macam kita pernah bincang, macam mana jika sekiranya orang tu potong kepala, ambil kepala orang lain, boleh hidup tak? Jadi dibahaskan hak masalah ibu tumpang. Dia tak dapat anak, jadi dia tak sesuai. Macam sekarang di China banyak ibu tumpang. Dan kisah tu disebut satu-satu. Macam mana Islam benar tidak? Masalah tentang macam-macam lagi. Perkara-perkara ini boleh. Dan saya tengok dia akan memberi satu pedoman kepada generasi seterusnya. Boleh kemukakan kepada kita insya-Allah. Dan kita bercadang, kita nak kumpulkan fik perubatan dan kita nak meneroka dengan lebih dia, tetapi bersandarkan kepada fakta-fakta ilmiah, testimoni yang baik supaya kita tahu satu-satu. Jangan kita cakap dalam satu dunia dan perubatan dalam satu dunia, tak ada sambung masuk, jadi shock sendiri. Kita tak nak kita macam tu. Ini poin yang saya nak sana. Dan perkara ini boleh malam ni sebagai asas pertama, boleh buat macam-macam, dan di sana kita boleh kumpul, maka di sana akan ada satu ensiklopedia fik perubatan. Negara harap banyak buat, dia ada benar, dan ini pun kalau kita boleh buat memang cukup baik. Satu. Poin yang kedua ialah bila kita berada di sini ini adalah amat penting kita bina hubungan. Pagi tadi, atau petang tadi sebelum saya datang, saya baca setiap pagi kita ada kuliah madrasah pagi pukul 6.30 lah. Saya baca apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kitab terakhirnya bertajuk Minhaj Al-Amilin ila Jannati Rabbil Alamin, yang dikaryakan pada tahun 504 Hijrah dan dia mati 505 Hijrah dalam usia 55 tahun. Itu maknanya kita terakhir, bukan ia umidi. Dia sebut para ulama menyatakan bahawa ada 5 musibah. Musibah ni anak susah. Musibah pertama adalah seorang itu mati dalam keadaan hormat, mati dalam keadaan terpaksa. Macam kita tempat air, jadi sebab itu kita mesti networking. Mereka ni beri betul pahala besar, tapi kadang-kadang dia perlu kekuatan, bantuan. Sahabat-sahabat, yang ini kena bina betul. Jaringan ni penting. Jadi sebab itu saya kata yang penting. Dan anak-anak kita. Anak-anak kita ni, kita kena kenalkan kasih kepada tanah watan. Duduklah mana. Tempat kita duduk satu, tanah watan kita. Kenapa? Kerana itu jati diri manusia. Tak, walaupun dia perfect pasal orang putih macam mana pun, bahasa ibunda kena ada. Ini penting. Saya bukan kerana nak tu sangat, tapi ini penting. Ini penting. Supaya dia kasih. Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dia ajar anak-anak dia ni berkenaan dengan Ghazawah Rasul. Peperangan Rasulullah. Ini dalam beberapa riwayat. Kenapa? Kerana kita kena faham. Sebenarnya kalau kita tahu macam ni, kita dua kelebihan. Tuan-tuan mungkin satu masa nanti anak-anak tuan-tuan balik ke Malaysia. Mungkin satu masa nanti
Tapi dengan bahasa Melayunya fasih, bahasa Inggerisnya fasih, ilmunya fasih. Jauh ke depan daripada dah tahu kan. Kadang-kadang orang nak ambil belajar pun SPM, nak tengok BM ke apa kan. So, lah, kita tak boleh sangat jadi boleh. Tapi sebenarnya penting. Saya pernah tengok ada seorang masa tu, saya KSM masa tu, Tan Sri Al-Hamzah. Baik pun saya, baik pun dapat mati. Baik sendiri, bagi Al-Hamzah. Masa tu saya jadi negeri mufti wilayah. Saya tengok. Ada seorang anak muda, dia bentang dalam bahasa Inggeris fasih. Dia kata, cakap pun. Al-Hamzah kata, tak pun sebenarnya. Ni, saya lupa. Dia hormat. Tapi saya yakin waktu ada potensi yang hebat. Jadi sebab itu saya nak kalau boleh, tak jadi masalah. Dan agama mesti kena kuat. Agama mesti duduk di mana pun, selama mana agama, insyaAllah. Kita jangan jadi balak lebih kelewatan. Saya cerita satu pengalaman sikit je. Nak akhir ni. Ada seorang Pakistan. Cerita. Orang Pakistan ni duduk di England. Dia kerja. Kerja ni jadi dia susah. Kerja ni kerja sebagai tukang jaga kedai. Kerja ni Allah. Dia rajin. Jadi tuan-tuan ini akhir sekali dia boleh take over kedai. Akhir sekali dia boleh kembangkan sebenarnya besar. Dia atau baik, dia apa baik. Apakah anak dia, bini dia, duit tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan atau apa, dia mungkin senang. Akhir sekali, dah nampak kemah dah ni, dia bawa anak bini dia mati. Anak bini dia ni, okey lah, anak ni berlaku di panggil shock culture. Akhirnya jadi bagat daripada orang bagat. Tengok ni, akhirnya dia kata apa? Saya dapat golden, tapi saya lost gold. Saya rugi sangat. Sedih. Sebab kita akan rasa lagi. Tengok ni. Jadi kita nak jadi diri. Tak apa. Bumi ni bumi sibuk. Apabila kita ada dalam bab takhiyah kita. Nasihat. Ini satu penyakit yang alhamdulillah saya tengok Koswa ada buat. Mungkin tempat lain ada buat. Masuk yang nak. Masuk je. Supaya mereka makin faham agama dengan sebaiknya. Dan itulah yang menyebabkan mereka ada jati diri. Kita buat pun sibuk menyuruh mengaji agama penyakit. Saya mengajar agama yang pun tuan-tuan. Belum jadi mufti, jadi apa saya minat sana. Daripada umur 16-17 tu mengajar tu. Minat. Suka lah minat. Saya mengajar. Ada satu tempat tu saya mengajar. Saya tengok satu keluarga ni. Dia sombong. Tempat saya mengajar tu sampai sekarang pergi. Mula-mula dia bini anak. Tapi saya cakap apa dengan saya? Yang tu tolong doa sikit anak saya ni. SPM budak sangat. Berapa? 9A je. Anak si buka hidup. Cakap. Apa tu apa? Apa yang berlaku? Anak ni semua jadi. Jangan sedap-sedap. Ada yang buat PhD, ada yang jadi doktor, ada yang ini. Saya kata tak jadilah. Anak aku, bini aku seorang dia ceramahnya. Anak bini aku tak. Sejak hari itu, ni cerita 15 tahun dulu lah. Saya ajak mereka setiap minggu ikut saya mengajar. Ialah masing-masing sibuk. Tapi kontannya 2 hari seminggu dia belajar. Ini kesan. Dan ini saya rasa penting kita ada. Jangan jauhkan daripada negeri ini. Saya ucap terima kasih kepada datang. Saya tak ada apa nak bagi. Kalau saya pilihan ni memang saya bagilah $1,000 seorang. Saya tak ada apa. Saya pencen 4 kali pencen tu. Jadi kalau pakar pencen saya lah. Saya pencen daripada dulu, saya pencen daripada mati. Tapi tak ada gaji kecuali senter sikit. Apa dia? Pencen. Tapi saya puas hati. Saya tengok. Yang pentingnya budaya akan budaya. Jangan tinggal ilmu. Walaupun sesibuk mana kita, insyaAllah ada baiknya. Sekian saya minta maaf. Ini masih lagi. Aku qali hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
Terima kasih. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu itu khazanah dan kuncinya adalah soal. Jadi alhamdulillah dengan berkat kita menanyakan 3 soalan kepada Al-Allamah Sahibus Samahah Fadilatul Syekh dan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dengan 3 soalan saja mengambil masa 1 jam lebih. Jadi itu pun dikata itu pun khulasah, ringkasan. Jadi bagaimanalah dia ni dikatakan bahar, iaitu lautan yang kita dapat terukai di pinggiran pantai sahaja. Jadi insya-Allah saya selaku moderator juga minta maaf di atas kekhilafan saya, dan juga saya mendoakan, kita semua mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia tuan guru kita insya-Allah, biar dapat memanfaatkan dan memartabatkan ilmu insya-Allah dalam umat Malaysia dan juga seantero dunia insya-Allah. Dan kita ucapkan jazakumullah khair kepada Khaswa Ustaz Azizi yang setelah bersusah payah sebelum Covid lagi berusaha untuk membawakan Dr. Zul, tapi ini mengatakan bahawa alhamdulillah kita dapat berjaya membawa Dr. Zul. Dan juga sedikit history tentang WAMA. WAMA adalah satu organisasi yang sangat baru orang kata baru beranak, belum boleh berjalan lagi dah panggil mufti, bekas mufti. Jadi alhamdulillah ini berkat keikhlasan semua para doktor di sini. Dan ini menurut saya sebagai peribadi pengamal perubatan, saya merasakan ini satu inisiatif yang sangat baik insya-Allah, dan kita doakan agar inisiatif sebegini insya-Allah dapat diteruskan pada masa-masa yang mendatang insya-Allah. Wal afu minkum. Jadi saya serahkan balik kepada MC. Terima kasih kepada malam ini. Kita lagi saya akan beritahu mengucapkan terima kasih kepada sponsor penganjur yang kolaborasi dengan kita, Aqua House, Menawa, Freedom Life, dan juga terima kasih kepada Malaysian Council dan juga hadir majlis malam ini. Sebelum kita akhiri majlis malam ini, saya undang Dr. Adli Abbas untuk presentasi. Dr. Adli Abbas adalah Vice President WAMA, dan insyaAllah Dr. Adli akan memberi sedikit saku hati, cedera hati kepada Al-Fadhil. InsyaAllah, amin.